Selamat datang semua. Hari ini kita nak selami satu kisah yang sangat menyentuh hati. Ianya tentang macam mana kita boleh cari keberanian dalam diri melalui perjalanan seekor burung pipit yang sangat pemalu. Pernah tak anda rasa bakat yang ada dalam diri tu macam tak cukup bagus? Atau mungkin rasa tak setanding langsung dengan orang lain? Kalau pernah, anda mesti faham sangat apa yang watak utama kita ni lalui. Okey, jom kita terus masuk ke dalam cerita ni. Mari kita kenal dengan watak utama kita, seekor burung pipit kecil yang sebenarnya ada satu masalah yang sangat besar dalam dirinya. Cuba bayangkan, dalam sebuah hutan yang aman damai, hiduplah Pipi. Dia ni seekor burung pipit yang kecil, comel je. Tapi dia ada satu ketakutan yang sangat mendalam. Dia takut sangat nak menyanyi. Dia selalu sembunyikan diri dan dalam hati dia selalu berbisik, suara aku ni kecil, tak sedap langsung. Kalau aku menyanyi, mesti semua orang gelakkan aku. Perasaan takut dan tak yakin ni, rasanya ramai antara kita yang pernah rasa kan? Dan perbezaan dia memang ketara sangat. Kalau Pipi, bunyi dia cuma cit, cit, kecil. Tapi burung-burung lain macam murai, merbah dan tiong, suara dia orang lantang dan merdu. Inilah yang buatkan Pipi rasa diri dia tu kecil sangat. Tapi macam dalam mana-mana cerita, ketenangan tu tak kekal lama. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak dijangka, yang menguji semua penghuni hutan, termasuklah Pipi. Tiba-tiba, senyap sunyi hutan tu dipecahkan oleh satu tangisan yang sayu. Rupa-rupanya, seekor anak rusa nama dia Lily sesat. Dia menangis panggil ibu dia. Satu hutan terus jadi gempa. Arnab terus keluar dari lubang. Tupai cepat-cepat panjat pokok. Ular pun mengintai dari sebalik batu. Semua jadi panik. Semua tahu mereka perlukan suara yang betul-betul kuat untuk panggil bantuan. Jadi, burung-burung yang rasa suara dia paling power ni, diorang pun cubalah tolong. Tapi, masalahnya, bila semua suara yang kuat tu bergabung, ia jadi hingar-bingar. Bunyi jadi kelam kabut dan mengelirukan. Langsung tak membantu. Dan dekat sinilah, waktu semua usaha macam tak menjadi, waktu semua tengah kelam kabut, muncul satu peluang. Peluang untuk wira kita yang selama ni senyap je. Pipi nampak semua ni dan hati dia pun rasa sedih sangat tengok Lily. Dia berbisik pada diri sendiri. Kesiannya Lily, aku nak tolong tapi suara aku ni kecil sangat. Dia tersepit antara rasa takut dengan rasa nak membantu. Dan pada saat genting itulah, dalam kepala dia muncul satu soalan yang betul-betul mengubah segalanya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Inilah detik penentu untuk Pipi. Detik dia buat keputusan untuk lawan rasa takut tu. Dengan semangat yang baru, dia pun mula bertindak. Pertama, dia terbang ke atas batu yang paling tinggi. Kemudian, dia tarik nafas dalam-dalam, kuatkan semangat dalam hati dan buat kali pertama, dia menyanyi sekuat-kuat hatinya. Jadi, apa jadi bila Pipi akhirnya gunakan suara dia? Apa kesannya pada hutan tu? Cit, cit, shit. Suara dia tu, walaupun kecil, bergema ke seluruh hutan. Satu bunyi yang sangat lain, sangat unik. Tapi kan, kenapa suara dia yang kecil tu sangat berkesan? Ada sebabnya. Suara dia, walaupun kecil, ia sangat jernih. Nadanya tinggi, jadi bunyinya sangat jelas. Macam bunyi whistle kecil yang tajam, ia boleh sampai jauh menembusi kesunyian hutan. Dan bunyi unik tu sampai ke telinga Ibu Lily. Ibu dia terus kenal. Suara Pipi tu bukan setakat bunyi biasa. Ia macam satu isyarat kecemasan yang jelas. Terus ibu dia tahu nak lari ke arah mana. Satu tindakan yang berani tu dah ubah segalanya. Jom kita tengok macam mana hidup Pipi berubah dan macam mana haiwan lain mula pandang dia. Lepas tu, satu hutan rayakan Pipi. Burung murai yang dulu suaranya paling gah pun cakap, "Suara kau mungkin kecil, Pipi, tapi suara kau lah yang paling jelas." Tupai pun tambah, "Betul, kalau bukan sebab kau, ibu rusa mesti tak dengar." Akhirnya, Pipi dapat pengiktirafan yang dia tak pernah sangka. Dan Pipi pula, walaupun dah jadi wira, dia tetap rendah diri. Dia cuma cakap, saya cuma nak tolong. Tak sangka pula suara kecil macam ni pun boleh berguna. Dia sendiri pun terkejut dengan kebolehan diri dia. Sejak dari hari itulah, semuanya berubah. Dah tak ada lagi Pipi yang menyorok. Setiap pagi, suara dia yang akan meriahkan hutan. Langsung tak ada rasa takut atau malu. Dia dah terima diri dia seadanya. Jadi,
Apa yang kita boleh belajar dari kisah Pipi ni? Ada 3 benda penting. 1, jangan takut jadi diri sendiri. Keunikan kita tu sebenarnya kekuatan kita. 2, sekecil mana pun bakat kita pada pandangan kita, ia tetap boleh bawa perubahan besar. Dan yang ketiga, ingat ni, berani tu bukan sebab kita tak takut. Berani tu bila kita bertindak walaupun kita tengah takut. Kisah Pipi ni sebenarnya macam satu peringatan untuk kita semua. Bakat kecil yang kita rasa macam tak ada nilai tu, mungkin itulah yang sebenarnya boleh buat perubahan yang luar biasa. Jadi, cuba fikir sekejap, apakah bakat kecil anda yang sebenarnya sedang tunggu masa untuk didengari?